pada 21 Mei 2025 telah diadakan program tayangan inspirasi generasi madani Pasukan Badan Beruniform Peringkat Daerah Yan. SK Paralumat tidak melepaskan peluang untuk menyertai program ini. Tayangan filem Gayung telah dipertontonkan kepada para peserta di Grand Cineplex Village Mall Sungai Petani. Seramai 19 orang murid yang terdiri daripada unit beruniform pengakap, tunas kadet remaja sekolah dan puteri Islam. Mereka telah diiringi oleh 4 orang guru. Saya, Unaisa binti Muhammad Azim, wartawan cilik melaporkan untuk Sepalu TV. Sepakat padu luar biasa, langkah ke puncak.